Jadi kalau kita tengok keseluruhan paparan sejarah ni, jadi macam soalannya tak betul. Saya tak mendakwa apa yang saya dakwa ini sebagai perkara yang tamatnya betul. Saya hanya menyeru kepada sarjana kita, ahli sejarah kita, pakar kita, kaji balik, nilai semula, adakah pandangan saya ini betul. Kalau salah, kena betul kan? Dan saya ingat tidak begitu manis lah. Kita duduk diam saja, kita tahu, kita tulis tentang aspek ni, kita tak debatkan, kita biarkan kritikan saya ini berlaku begitu saja, dan tapi dia tertera dalam buku kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali bersiaran di podcast Kabarnya. Kali ini kita masuk ke episod ke-18, masih dalam musim yang kedua. Biasa rakan saya Cik Zulkifli Osman akan menemani saya sepanjang podcast ini bersiaran. Hari ini kita nasib baik, dah usaha lama juga dah ni. Akhirnya kita dapat Profesor Madya Dr. Azmi Arifin daripada Universiti Sains Malaysia. Seorang ahli sejarah, pengkaji sejarah. Ada orang kata dia revisionist, macam-macam lah. Tapi because dia very aktif even dalam social media. Dia banyak melontarkan pandangan yang agak ada kalanya bercanggah dengan kefahaman kita mengenai sejarah, dengan apa yang kita belajar di sekolah daripada zaman kita dulu sampailah budak-budak zaman sekarang yang belajar. So kita bernasib baik hari ini dapat dengar daripada mulut, from the horse's mouth orang kata, untuk dia menerangkan sikit sebanyak mengapa pandangan dia tu agak berbeza, bercanggah, dan ada kalanya luar daripada apa yang kita pernah fahami lah. So Prof, tanpa membuang masa, terima kasih kerana sudi hadir. Kita harap kita dapat dengarlah daripada Prof pandangan-pandangan yang Prof pernah lontarkan, dan mungkin kita boleh minta Prof explain lebih lanjut lah. Sure. Okey, tanpa buang masa, kita nak teruskan. First, Prof. Prof dah jadi profesor mengajar sejarah di Universiti Sains Malaysia dah lama ya? Berapa tahun dah? Dah masuk 18 tahun. 18 tahun ya. Memang Prof fokus on sejarah tanah Melayu. Itulah fokus Prof. Dia saya dulu dua bidang. Master saya bidang Eropah. PhD saya bidang persejarahan historiografi, bukan sejarah betul pun. Sejarah pemikiran. I see. Okay. So bila Prof masuk di USM, yang Prof ajar fokusnya? Sekarang ni saya masuk bidang satu lagi. Sejarah politik Malaysia. I see. Politik awal, politik moden. Yes. Antara lain untuk pendengar kita lah ya, kita dah banyak baca yang Prof ni tulis di dalam Facebook, social media platform, macam-macam lah dia tulis. Salah satu yang agak menarik ialah pandangannya bahawa buku-buku sejarah yang ada hari ini, kalau kita ambil bahasa mudahnya, setengahnya patut ditong sampahkan lah. Berat tu, sampahkan terus. Ditong sampahkan. Jadi mungkin kita can start kita discussion from that point of opinion. Macam mana Prof punya pandangan tu? Secara keseluruhannya sebenarnya dari segi pencapaian naratif sejarah kita pada hari ini, kalangan sarjana tempatan sebenarnya okey lah bagi saya, memadai dan dah sesuai lah. Ahli sejarah kita ni sebenarnya dah sampai satu tahap melihat dari perspektif yang sudah jauh daripada elemen yang bersifat Eurocentrik, cuba mengangkat naratif tempatan dan juga sejarah yang memihak pada peribumi lah. Ada yang setengahnya angkat tinggi sangat. Tapi saya masih lagi, bagi saya sebagai ahli sejarah, saya belum berpuas hati lagi, kerana bagi saya ada ruang-ruang kelompangan yang saya dapati masih wujud. Dan saya kata sejarah kita dari segi pencapaian itu sampai ke hari ini masih lagi ada elemen yang saya kata Eurocentrik sifat dia, dan colonial centric, berbaum kolonial saya sebut. Kerana walaupun kita tahun 1960-an ada berlaku perdebatan di kalangan ahli sejarah, dipelopori oleh sarjana dari UKM, nama dia Profesor Zainab Abidin Abdul Wahid. Dia kata sejarah kita pada hari ini melihat dari kapal-kapal British ke darat, ke semenanjung. Dan sepatutnya berlaku ialah sejarah kita harus melihat dari daratan ke kapal, bukan kapal ke daratan. So dari segi perspektif adalah perspektif kita, maksud dia. Ini berlaku tahun 1960-an bahawa ahli sejarah pada masa itu bersetuju sejarah kita ni Eurocentrik. Banyak memaparkan aktiviti-aktiviti orang luar, kolonial, orang tempatan ini jadi sampingan. Dan kritikan itu telah melahirkan perdebatan lah tahun 60-an.
Soalan dia adalah, adakah tahun 2025-26 ini kita sudah berpuas hati, dah mengubah dan sudah menyahut cabaran pada ketika itu, sudah banyak perubahan telah dibuat, ataupun kita masih lagi kekal pada tahap itu, satu. Yang kedua, berapa banyak dah sebenarnya tulisan-tulisan yang dihasilkan telah melihat dari perspektif yang menolak elemen Eurocentric ini. Dan juga pengaruh kolonial lah. Secara umum saya lihat memang ada masalah lagi. Ada ruang-ruang yang bagi saya harus diperbaiki lagi. Dan saya selalu dalam wacana saya meminta supaya kita menilai dan revisit semula lah apa yang telah ada dalam paparan sejarah kita, kerana bagi saya masih belum perfect lagi dan masih banyak ruang yang perlu diperbaiki dari perspektif saya. Prof, saya nak ambil contoh yang mungkin mudah, saya tak mau begitu abstrak lah, because ialah kadang kita ni bukan ahli sejarah, jadi kita kadang tu perlu orang kata very simple example lah, contoh yang mudah. Satu contoh mudah yang saya dulu selalu bercakap dengan kawan-kawan ya, sampai ke tahun 70-an malahan 80-an, buku sejarah masih lagi menulis contohnya pejuang-pejuang nasionalis, Mat Kilau sebagai pemberontak. Kalau ditulis oleh Frank Swettenham ke yang apa orang kata bekas kolonial punya itu, kita faham lah, tapi ini ditulis di dalam buku-buku sejarah. Adakah ini masih berterusan, Prof? Ya, dia sebenarnya masih ada lagi. 2006 saya kaji satu tulisan, dia masih sebut pemberontak lagi. Ini sebenarnya dah lama lah. Memang dalam catatan British dia sebut pemberontak. Jadi kita ambil sajalah. Mungkin saya rasa sudah jadi tabiat kita. Kita pegang istilah ini kerana British sebut. Dan dia bukan masalah istilah pemberontak itu saja. Dia banyak lagi istilah. Kita bincang tadi tentang perhambaan. British sebut perhambaan itu sebagai slavery. Kita pun perhambaan hamba slavery lah. British juga sebut kita ni mengamalkan sistem feudal. Saya banyak mengkaji tentang feudalisme. Tesis PhD saya tentang feudalisme. Dan saya kata sebenarnya kenapa kita nak menggunakan apa istilah yang telah diperkenalkan oleh British. Dari sudut kita ni sebenarnya sistem apa? Feudalisme mungkin sesuai untuk Eropah tapi tidak sesuai untuk kita. Dan bila British perkenalkan image feudal ni, tujuan dia untuk menghina. Jadi kita ambil. Jadi sejarah yang macam ini, yang menggunakan istilah-istilah dan konsep British, konsep kolonial ni, dia menyebabkan dari aspek kefahaman itu dan arti yang dibawa tu, dia jadi negatif terhadap kita. Dia jadi seolah-olah melihat ini yang kita kata Eurocentric ni. Bila kita guna konsep-konsep daripada Eropah, kita secara tidak langsung, secara automatik telah membuat satu perbandingan Eurocentric. Kita bincang konsep feudal ni dalam konteks kita nak jelaskan sejauh mana elemen Eropah ini wujud di sini. Sama juga dengan istilah pemberontakan ni. Ini dari perspektif British. Jadi dari perspektif British memang logik munasabah. Kerana dia melihat kelompok ilawan dia sebagai pemberontak, sebagai penjajah. Mereka sebagai penjajah, mereka menganggap demikian. Tapi bila kita ahli sejarah ni guna istilah tersebut, dia beri kesan yang sangat itulah negatif lah pada perjuangan. Walhal sebenarnya mereka ni atas apa sebab sekalipun bila mereka lawan penjajah memang betul. Dia tak perlu lawan penjajah ni, tak perlu sebab pun sebenarnya. Lawan dah cukup. Apa asas sebab tak kisah. Tak perlu satu faktor yang besar. Lawan pun dah cukup tanpa sebab. Tapi kita ni dia kritikal tidak bertempat. Kalau lawan Mat Kilau lawan British kerana cukai. Mereka kata Mat Kilau ni tuntut allowance dan sebagainya. Saya kata apa salahnya kalau tuntut allowance? Kalau mereka lawan kerana tuntut allowance, itu memang hak dia. Kalau mereka lawan kerana cukai, itu betul. Nasionalisme perjuangan kemerdekaan kadang-kadang sebab dia kerana cukai. Kemudian mereka kata pembesar-pembesar ni berkepentingan diri. Saya kata dalam konteks saya penuh ada kepentingan diri, tak ada masalah pun. Selagi tidak menindas dan merampas hak, mempertahankan kepentingan diri itu sebenarnya tak salah. Dalam agama pun tak salah. Dalam konteks kita ini, kita seolah-olah mengesampingkan British ini sebagai elemen yang sepatutnya kita perlihatkan sebagai buruk dan negatif. Tapi kita tekankan tentang masyarakat pribumi yang lawan penjajah dia jadi negatif. Padahal saya kata tadi, lawan tanpa sebab pun dia adalah satu bentuk perjuangan. Dia macam kita lihat lah bila kita tengok dalam konteks international punya situation. Kalau di Palestin tu contoh dia. Hamas tu lawan. Apa sebab pun dia lawan. Tak ada, that's not the issue. The issue is that dia lawan punya orang yang ajar. Tapi ada perdebatan kan. Exactly. Kan, you know. So today orang yang daripada perspektif yang sokong Israel apa semua ni menggunakan Hamas ni teroris, Hamas ni apa. Kan itu
hak dia melawan penjajah tu dah tak betul dia Dia kan. kadang-kadang mereka tak semestinya sokong Israel pun. Mungkin mereka sokong perjuangan Palestin. Tapi bila bincang tentang Hamas, mereka jadi kritikal. Ini masalahnya. Patut yang dia lihat ialah dari sudut penjajah itu. Macam mana sekalipun logik penjajah memang tak boleh gunakan. Dia perlu dilawan, dia perlu ditentang. Apa je asas. So, jadi macam Prof kata ada yang lokal punya pemberitaan tentang lokal ni dah terlebih puji. Terlebih usaha. Terlebih usaha. Ada elemen macam tu. Kita sebenarnya ahli sejarah ni dia ada banyak kategori. Satu kelompok yang objektif tulis sejarah seperti yang sedia ada berdasarkan fakta ya. Ada kelompok yang kebanyakannya daripada bukan ahli sejarah lah, yang mengangkat sejarah sebagai satu bentuk perjuangan. Dia mungkin ahli politik, mungkin ahli akademik yang memperjuangkan ideologi atau memperjuangkan agama, memperjuangkan bangsa dalam NGO ke apa semua. Dia nak angkat sejarah yang mengangkat bangsa tu, nak hebatkan mereka, terlebih nak tinggikan. Jadi kadang-kadang berlebih-lebih pula yang menyebabkan akhirnya bercanggah dengan fakta sejarah. Dan ini bagi saya menimbulkan kesan negatif. Bila dah angkat cerita tentang orang Melayu ni sampai satu peringkat seolah-olah mereka cukup sempurna. Di luar daripada logik sejarah, dia akan menimbulkan masalah. Orang akan tertawakan kita. Bagi saya, setiap orang yang cuba untuk memberi pandangan tafsiran, kalau berasaskan kepada fakta dan bukti, dia boleh sediakan bukti, teruskan, tak ada masalah. Pandangan dia pelik sekalipun tak ada masalah. Cuma yang saya kata, dalam aspek-aspek tertentu, ini sebagai satu contoh spesifik. Contohnya dalam kes Melaka dijajah oleh Portugis. Setengah daripada kelompok setengah masyarakat Melayu ni yang bersifat nasionalis ini, dia sebenarnya nak angkat tentang perjuangan orang Melayu ni, tapi dalam konteks yang tak kena cara ni. Antaranya dia kata kenapa Melaka runtuh daripada serangan Portugis itu, salah satu puncanya adalah kerana para pembesar khianat terhadap Melaka. Tujuannya bukan nak puji penjajah, tapi nak beri pengajaran pada kita jangan khianat. Baguslah motif tu, tapi cara disampaikan fakta sejarah tu tak betul. Kerana mana bukti pembesar khianat pada Melaka ni? Dalam sejarah kita tak boleh sebut macam tu. Kita kena sediakan nama, cerita apa yang dia buat. Pengkhianatan sampai Melaka runtuh. Jadi dengan cara itu, secara tidak langsung kita seolah-olah nak mengangkat supaya semangat perjuangan itu lebih tinggi dan nak diangkat bahawa sejarah itu orang Melayu ni patut tak terlibat dalam pengkhianatan sebagainya, tapi akhirnya dia menyebabkan orang percaya wujud pengkhianatan tersebut, dan dia menyebabkan naratif itu menjadi peribumi ini memang sangat buruk lah sikap dia depan. Ini salah satu contoh lah. Dan ada elemen-elemen nak mengangkat kelompok-kelompok yang berjuang ni. Kadang-kadang saya bacalah tulisan tertentu, misalnya cerita tentang mak kilau, kebas sana, kebas ini, ilmu dan sebagainya yang tidak pasti daripada mana munculnya apa semua. Mungkin adalah, kita tak boleh nak kata salah juga. Tapi macam mana nak dibuktikan? Jadi macam how do we treat that one? Itulah bagi saya, kalau kita bincang dari aspek sejarah, kecuali kita bincang dalam konteks nak angkat mitos, nak legenda kan. Cerita tentang hantuah misalnya. Kita nak legenda kan tak apa, tak ada masalah. Kerana kita tahu itu mitos legenda. Tapi kalau kita kata ini sejarahnya, timbul masalah macam mana kita nak buktikan. Dan ini masalah. Prof sebut pasal hantuah sebelum kita pergi bincang lain. Hantuah saya agak interested. Because apa? Banyak yang saya baca tapi saya tak adalah bukti yang mengatakan bahawa di satu kerajaan Jepun ada tulisan yang mengatakan mengenai wujudnya Hang Tuah itu sendiri, ada hubungan orang kata diplomatik lah orang kata masa itu. Betul. Sebenarnya ada hubungan diplomatik Melaka dengan pelbagai negara pun. Correct. Dan adalah cerita tentang hantuah sampai pergi Mekah pun. Betul tak betul tu, tapi dia tercatat dalam teks peribumi. Tapi hubungan Melaka dengan Rukyu tu memang ada kajian, cuma tak pasti orang tu hantuah atau tidak lah. Tapi memang hubungan tu disebut dengan, tak heran Melaka ni memang pada besar, masa itu kerajaan yang tahapnya antarabangsa global. Dia ada hubungan dengan China, dengan Turki pada cuma kecil atau besar sajalah dengan kuasa-kuasa
di rantau itu dengan Aceh ke, dengan kerajaan Jawa, ada hubungan ni semua, peringkat antarabangsa. Melaka ni pada masa itu memang sejagat sifat dia. Bukan kerajaan kecil. Jadi tak heran kalau ada hubungan dengan negara Jepun sekalipun. Correct. Jadi sekarang ni Hang Tuah tu mitos atau sejarah? Inilah orang berdebat. Tak lama Kita lagi pun nak saya tahu. ada program untuk bercakap tentang Hang Tuah. Saya ni kalau ditanya nak cakap tentang Hang Tuah, saya sebenarnya tak berapa bersungguh sangat. Kerana bagi saya dalam konteks ini tentang Hang Tuah ni, dia tercatat dalam teks-teks peribumi. Orang Melayu ni, budaya orang Melayu ni, selalunya kalau benda tu tak wujud, dia tak akan masukkan. Cuma cara orang Melayu ini dia akan legenda kan. Dia dibesarkan lebih. Dia angkat apa semua kerana dia nak angkat elemen hero ni. Tak salah pun semua orang buat macam ni. Kerana kita nak mencari hero dalam kelompok Kaum ini kita, yang boleh kita banggakan sebagai legenda. Tapi saya melihat kalau dia disebut, kemungkinan dia ada, dan ada setengah yang kata dia tak wujud. Tapi macam mana nak buktikan dia tak wujud? Kalau disebut Cerita dalam ada. Nak buktikan dia tak wujud lagi masalah, lagi payah berbanding nak buktikan dia wujud kerana ada dalam teks. Cuma ada perdebatan, ada setengah sarjana macam Ahmad Adan kata nama dia bukan Hang Tuah, nama dia Hang Tuha. Tapi berdebat macam mana pun akhirnya buktinya menunjukkan sarjana ni percaya dia ada. Correct. Cuma itulah saya lihat Hang Tuah ni dalam konteks yang telah dilegendakan. Mungkin dia wujud, dan kalau dia wujud, dia adalah manusia biasa macam kita juga. Dia makan, dia minum, dia sakit, dia demam, dia ada buat kesilapan. Tak mungkin dia ni perfect, betul-betul perfect kan. Jadi di situlah kita kena lihat dalam konteks dia yang real ni. Dan saya ingat catatan itu memang sebut, contohnya dia dihukum mati Hang Tuah. Dia tak ikut arahan sultan untuk terima hukuman tersebut, walaupun dia dianggap sebagai seorang yang setia, sampai ada cerita dia sampai terjun ke lubang najis kan, telaga najis untuk selamatkan kuda ke apa, contohnya. Dia lawan Hang Jebat. Tapi menunjukkan dia ni manusia biasa, itu sifat dia. Itulah, tapi dalam keadaan tertentu kita angkat kesempurnaan dia, kehebatan dia. Bagi saya, memahami dia wujud sebagai manusia yang pernah memegang jawatan semana di Melaka apa semua sudah memadai. Okey, kita dah digress tu. Hang Tuah ni memang benda yang orang suka. Okey, kita balik pada tadi Prof pointed out ada few things, terminologi yang kita gunakan ataupun kata-kata nama yang kita gunakan dalam konteks pensejarahan kita lah. Contohnya perkataan feudal, malahan perkataan kolonial itu sendiri mungkin ada ada tujuan untuk memperlihatkan kebaikan pihak penjajah ini, orang kata. Jadi Prof, apa macam dalam Prof punya kajian ni, perkataan-perkataan yang nampak, orang kata, yang betul-betul yang enslave pemikiran kita, yang membawa kita tidak nampak betapa buruknya kolonialis ni, orang kata, pihak British ni dulu. Sebenarnya kita masa kita nak memahami sejarah di sini, mahu tak mahu kita tak ada pilihan, kita terpaksa menggunakan catatan dan juga rekod-rekod kolonial, rasmi atau tidak rasmi, kerana catatan inilah yang merekodkan perkembangan sejarah yang wujud di sini, tapi oleh British. Walaupun kita ada semua tempatan, dia tidak mencukupi. Setengah orang petikai kan, kalau kita nak memahami tentang kita, kenapa kita rujuk sumber British? Dah boleh percaya ke tidak? Setakat yang saya kaji, saya dapati sumber-sumber ini seperti rekod rasmi boleh percayai. Cuma yang jadi masalah, kita banyak bergantung juga pada catatan tidak rasmi dalam bentuk peribadi, tulisan oleh Maxwell, tulisan oleh Clifford, tulisan oleh Swettenham, McNair, sebagainya lah. Yang prejudis, saya kata, kerana mereka ni dakwa macam-macam, guna istilah macam-macam. Istilah yang digunakan teruk, barbaric orang Melayu ni. Semi-civilized, half-civilized. Separuh iblis pada. Kemudian feudal, malas. Macam-macam istilah untuk mewujudkan satu image, untuk construct image yang rendah. Pada masa yang sama, mereka sebut, saya orang Eropah, orang putih. Kedudukan saya, tamadun saya lebih tinggi daripada Melayu. Ini saya kata secara mudahnya dia sudah jadi bersifat rasis. Itu sebab dia prejudice ataupun memang ada motif untuk memburukkan orang lokal? Kedua-duanya sekali. Dia ada perasaan
tinggi perasaan superiority. superior, ya. Hmm. Ini sudah wujud di Britain pada masa itu, kurun ke-19. Dalam sastra dia, Rudyard Kipling contohnya. Dalam akhbar dia, dalam buku teks sekolah dia sudah memperlihatkan orang lain ini sebagai rendah. Dan ditanam dalam budaya British, mereka ini sebagai imperialis, sebagai orang Eropah hebat, tinggi, mulia. Dan ini membenarkan proses peperangan, penjajahan di tempat-tempat yang lain. Tapi pada masa sama, mereka datang ke sini. Mereka nak campur tangan, menjajah, mencuri di sini. Mereka perlu justifikasi. British ni, walaupun dia penjajah, sejarah Tapi dia nak jadi macam orang baik. penjajahan dia tu hebat, tapi dia juga kena ada jawapan, kena ada justifikasi di parlimen dia. Ya. Kerana ada kelompok yang menolak penjajahan. Yes. So dia kena tunjukkan, orang Melayu ni contohnya, mereka rendah, mereka kaya tapi tak manfaatkan, mereka berperang, bergaduh apa semua, nak berdagang di sini tak boleh apa semua, ganggu perdagangan British. Di parlimen dia, untuk justify proses campur tangan. Ya. Supaya rakyat dia boleh menyokong. Kerana rakyat British ada yang tak menyokong juga. Ya, correct. Sama dengan mereka pada inilah. Betul, Terpaksa justify. Jadi bina mitos-mitos tentang keburukan dan kerendahan masyarakat Melayu ni. Jadi image ini dibina, maksud yang disebut tadi feudalisme tadi. Ini saya kaji. Feudalisme ni konsep teori moden yang ilmiah. Tapi pegawai British guna istilah ini untuk menghina. Macam juga perkataan malas. Perumi malas. Ada kajian ke tidak? Dia masa dia cakap tak ada kajian pun. Mereka sebut macam tu saja. Dan kita ni pula akhirnya membenarkan. Walaupun kita tolak Syed Alatas, sarjana besar kita. Dia buat buku Dia buat buku tolak mitos perumi malas. Saya kata, kenapa kita nak tolak mitos perumi malas? Tak perlu tolak pun. Memang tak wujud pun. Macam mana nak buktikan tidak malas? Sedangkan memang tak malas. Tak ada satu bangsa bersifat malas. Malas ini lebih pada peribadi dan sebagainya, dan disebabkan faktor-faktor tertentu je. Jadi yang penting sebenarnya penolakan terhadap image feeder ni, kerana feeder ni adalah teori yang bersifat akademik. Dia boleh dibuktikan wujud atau tidak. Jadi British kata kita ni feeder, tapi feeder ni sangat buruk. Malas dalam tu, jahat dalam tu, rasuah, gila kuasa, kesetiaan dan sebagainya, semua ada. Jadi kenapa dia sebut macam ni? Kerana dia perlu tunjukkan keburukan peribumi supaya dapat pada masa yang sama menghalalkan, menyusikan tindakan dia bahawa orang ni jahat. Jadi boleh tak apa nak berperang, membunuh apa semua, dia jadi tidak bersalah. Kalau bukan feudal, kita apa? Dia sebenarnya kita boleh guna pun apa-apa istilah, kefahaman, konsep, teori untuk memahami sistem kita di sini. Yang saya petikaikan, kenapa mesti nak ambil Eropah juga? Kenapa kita ambil daripada Eropah, daripada Britain, daripada Perancis contohnya? Kenapa tak ambil daripada Jepun? Jepun sebut apa masyarakat dia? Kenapa kita tak ambil? Kenapa kita ambil Eropah? Itu soalannya. Tapi kalau kita nak ambil juga, kita boleh buktikan dia wujud, tak ada masalah. Ini tak ada kajian pun. Mana ada kajian tentang feudalisme ni? Yang saya tulis itu pun bukan kajian tentang feudalisme, tapi satu hujah untuk tunjuk tak ada pun feudalisme. Tapi masalah kita ialah kita suka mengambil apa saja yang telah disadarkan oleh British melalui catatan. Dia kata kita feeder, kita jadi feeder. Dia sebut tentang kita ni masyarakat hambaan, kita ambil. Pembesar kita jahat. Jadi jahatlah pembesar kita. Sultan kita menindas. Sultan kita rebut kuasa. Berlaku perang saudara. Habis kita kutip. Tanpa satu kajian dan sikap yang kritikal. Macam mana kita nak buktikan? Misalnya disebut oleh setengah sarjana. Saya ni terus terang. Oleh sarjana kita nama Profesor Chia Bongkeng dalam buku dia. Dalam tulisan dia kata negeri-negeri Melayu ini pada kurun ke-19 berada dalam keadaan anarkis. Perang saudara yang membinasakan masa British campur tangan, negeri ini sedang runtuh. Bila saya buat kajian, saya tertanya-tanya, negeri mana satukah sebuah negeri yang betul-betul telah runtuh kerana feudalisme ni? Saya tak jumpa satu negeri pun pada kurun ke-19. Dan kurun ke-19 ini sebenarnya berada dalam keadaan stabil, dan kerajaan-kerajaan negeri yang wujud pada ketika itu berada dalam keadaan yang sangat kuat. Perak sendiri yang British campur tangan. Tak ada pun isu perpecahan yang teruk, anarkis, tak ada. Yang berlaku di Larut. Tapi Perak sendiri, okey je, tak ada masalah. Terengganu, Kelantan, Johor, Kedah lepas penjajahan Siam. Adakah negeri-negeri ini sedang runtuh? Tak ada. Tapi kenapa sarjana ini mendakwa demikian? Kerana British dakwa. Jadi kita kutip dan ambil dan kemudian sambung.
British sebut tu dari sudut pandangan dia bukan sejarah pun. Pegawai British ini bukan kaji sejarah, bukan ahli sejarah profesional. Dia bukan sebut untuk buktikan, dia sebut untuk gelar. Jadi sarjana kita tiba-tiba sambung dan cuba buktikan benda macam tu wujud. Dia jadi ilmiah. Macam saya kata perkataan malas lah. Dia tidak awal malas. Dia bukti tak Melayu ni malas? Dia tak perlu bukti. Dia hanya perlu sebut saja. Tapi sarjana kita berdebat dan kemudian hasilkan benda ni jadi ilmiah. Yelah, macam sehari dua ni saya ada baca satu catatan di Melaka. Bahawa yang Gate A Famosa tu bukan perkataan daripada Portugis, tapi perkataan daripada seorang kerani British menamakan dia A Famosa. Ada juga perdebatan di situ tentang nama. Tapi itulah bagi saya sebenarnya ini perbezaan pandangan lah tentang A Famosa ni. Wujud ke tidak wujud, apa ada yang pertikaikan lah. Tapi Prof, bila Prof cakap pasal penggunaan terma-terma seperti feudal, civil war dia dalam gini-gini, dia tak ada beza dengan cara penjajahan sekarang. Kalau kita tengok masa British dengan Amerika nak serang Iraq contoh dia, dia gelar war on terror. Dia dah anggap dah ini kumpulan teroris. Dua, dia kata ada weapons of mass destruction di situ. Jadi itu justifikasi dia kepada rakyat dia sebenarnya. Lepas tu tiba-tiba macam kalau kita lah orang di Iraq pun macam kita kata sambut betul masa tu ada teror. Jadi sejarah kan. Saya ingat dia sebenarnya justifikasi tu apa yang pegawai British catat rekod sebenarnya untuk rakyat British. Untuk kerajaan British. Kita guna sumber ni untuk memahami apa yang berlaku tapi dari acuan dia. Jadi kita tak boleh kutip sepenuhnya dan percaya bahawa itu sejarah. Dia bukan sejarah. Dia satu tindakan laporan untuk menggalakkan ataupun untuk membenarkan campur tangan British di sini. Jadi kecenderungan dia untuk mengangkat tentang kejahatan peribumi itu memang sangat logik dari sudut dia. Itu propaganda dia. Jadi kita baca, kita tak bolehlah terus percaya dan ambil. Kita kena kritika, kena analisis, kena kaji, kena cari bukti. Tapi sekarang ni saya lihat banyak aspek yang kita ambil daripada catatan British ini yang tidak berasaskan pada bukti. Saya ambil contoh di Perak, Perjanjian Pangku. Perjanjian Pangku ni apa bukti dia satu perjanjian? Dia dibuat di Pangku ke atau di mana sebenarnya? Dan siapa yang terlibat ni? Kerajaan British ke? Kerajaan Perak terlibat ke tidak? Dan apa tujuan perjanjian Pangku ni? Betul tak perjanjian ini dibuat untuk selamat kaum Melayu? Kerana buku kita, contoh dalam buku Tek ada sebut. Salah satu punca perjanjian Pangku ni kerana orang Melayu bergaduh di Perak berebut takhta. Pemerintah-pemerintah Melayu. Macam mana kita nak buktikan perebutan takhta itu berlaku? Dah ada tak kajian? Kemudian berlaku kes lepas perjanjian Pangku, orang Melayu dikatakan bangkit bersenjata lawan British di Perak dikenali sebagai Perang Perak. Ada tak kajian tentang Perang Perak? Tak ada kajian, tapi kajian yang melihat dari perspektif berbeza ada tak digunakan pula. Jadi pandangan kolonial ini betul-betul telah diambil dengan begitu banyak sekali, bukan saja naratif, istilah, konsep, image yang telah dibina tentang peribumi itu diambil sehingga keseluruhan saya nyatakan image peribumi itu buruk pada era penjajahan, image penjajah itu jadi baik. Itulah masalahnya dengan naratif kita pada ini yang saya kata ambil tanpa bersikap kritikal terhadap catatan kolonial ni. Cakap Amin, again kita minat yang spesifik ni Prof ya. Perjanjian Pangkor tu, Prof kata betul tak betul berlaku di Pangkor satu. Dua, adakah ia satu perjanjian atau tidak? Boleh Prof elaborate sikit apa yang Prof dah kaji? Pada hari ini timbul perdebatan. Ada satu setengah pihak mendakwa bahawa di sebalik kita kata penjajahan Pangkor ini permulaan proses penjajahan British, ada setengah pihak sarjana dengan secara ilmiahnya juga mendakwa bahawa perjanjian Pangkor ini membuktikan Raja Melayu itu berdaulat. Perak ini tidak dijajah. Ini saya kata perkara yang sangat pelik lah. Kerana ini melibatkan perjanjian Pangkor. Itu yang kedua. Yang pertama ialah perjanjian Pangkor ni wujud ke tidak? Nanti saya akan jawab yang kedua tu. Yang pertama ni perjanjian Pangkor ni persoalan dia wujud atau tidak ini, inilah perkara yang perlu dikaji kerana setakat ni tak ada kajian tentang perjanjian Pangkor yang saya kata menyeluruh. Bila saya kaji dan saya tengah buat buku sekarang ni tentang perjanjian Pangkor, pertama ialah perjanjian ini bukan bermula di Pangkor. Dia bermula di Singapura. Apabila Andrew Clark dihantar oleh Kimberley dengan arahan supaya lihat perkembangan yang berlaku di negeri Melayu ini
Dia sampai ke Singapura, mula-mula sekali dia jumpa adalah kelompok kapitalis. Dalam sejarah mereka ni tak ada nama. Tersembunyi peranan mereka, iaitu W.H. Reed dan Tam Khin Ching. W.H. Reed dia tulis buku dia catatkan dan dia cerita memang dia berjumpa dan dia bersetuju, dia mencadangkan supaya sistem penasihat British itu diperkenalkan, dan dia yang cadang supaya dilantik raja baru. Dia bagi tahu dan dia cerita bahawa dia yang buat, dia draft surat untuk Raja Abdullah sign supaya jemput British datang laksanakan dua perkara tersebut. Di sini permulaan penjajah Pangku. Dari segi klausa yang terdapat dalam apa yang kita sebut perjanjian itu sebenarnya sudah ada di Singapura. Dan Andrew Clark ni sebagai governor, dia telah pergi dengan kapal perang nama dia Pluto, bawa askar yang bersenjata lengkap macam nak pergi berperang, nak pergi serang, ya. Dan saya ingat itulah sebenarnya elemen yang dia buat. Dia sengaja supaya dia boleh paksa pembesar ini ikut kehendak dia, bersetuju, sign. Jadi dia bergeraklah ke kawasan Pangku dengan kapal perang tersebut. Surat yang Raja Abdullah tulis ini untuk dijemput dia campur tangan tu tak sampai lagi pada dia. Tapi dia sudah memulakan proses yang dipersetujui di Singapura dengan kelompok kapitalis itu. Kerana Andrew Clark ni sebenarnya dia menjadi alat kelompok kapitalis. Yeah. Jadi di Pangku ni sebenarnya pembesar tak tahu apa tujuan. Telah dijemput, bincang dan sebagainya, kemudian digertaklah seolah terpaksa mereka sign. Ada setengah pembesar diceritakan terketar-ketar takut dengan Andrew Clark ni. Ada seperti Ngah Ibrahim, dia datang sekali bincang-bincang, dia tak setuju, dia tak mau datang, dipaksa dengan tentera. Dia hantar tentera di bawah pimpinan Swettenham untuk paksa dia datang ke atas kapal perang tersebut. Dan kapal perang itu tentera berbaris-baris dengan senjatanya. Dalam keadaan itulah mereka sign. Jadi, tapi masalahnya, valid ke tak perjanjian ini? Cuba bayangkan, yang buat perjanjian ini bukan kerajaan British. Kerajaan British pun tak tahu. Kita belajar perjanjian ini melibatkan British. Ada setengah sarjana kata ini perjanjian di antara kerajaan British dengan kerajaan Perak. Yeah. Kerajaan British tak dimaklumkan. Andrew Clark buat keputusan sendiri. So, kalau nak sebut perjanjian Andrew Clark. Yeah. Boleh tak perjanjian Andrew Clark dibuat? Besok kita tukar nama. Kemudian, bagaimana dengan Perak? Perak ni, kelompok pembesar dijemput tidak mewakili kerajaan Perak. Hatta Raja Abdullah tak mewakili kerajaan Perak. Dia tak jadi sultan. Dia dah tak jadi sultan. Dia dah jadi individu biasa. Yeah. Jadi, dia dijemput. Ngah Ibrahim juga dijemput dan dia pergi. Ngah Ibrahim mewakili siapa? Dia bukan mewakili kerajaan Perak. Kerajaan Perak tidak mengiktiraf. Sultan Ismail pun tak pergi. Jadi dalam konteks ini, yang sign ni valid ke tak valid? Selepas itu pembesar ni bila dah sign, mereka ni betul-betul dipaksa. Mereka dah tak berpuas hati dalam kapal perang. Bila mereka keluar saja, mereka sudah protes. Mereka tak setuju. Ngah Ibrahim lantik peguam, Raja Abdullah lantik peguam untuk ubah balik perjanjian tersebut. Ini semua kita tak tahu ni. Ini semua benda yang kita tak diterangkan, tapi dalam sumbernya ada, dalam rekod British. Itu saya kata pelik. Dia dalam kes Perak ni, dia ada banyak versi. Versi pegawai British ni banyak. Satu versi Harry Ott, governor yang pertama. Yes. Yang kedua versi Andrew Clark. Yang ketiga versi Jervois. Governor pertama, governor kedua, governor ketiga. Yes. Yang kita ambil Andrew Clark dengan Jervois. Harry Ott kita tak ambil. Yes. Harry Ott pandangan dia positif tentang orang Melayu. Dia kata tak ada perebutan takhta, dia dah selesai dah. Tak ada perang saudara. Masalah di Larut, di Perak ini masalahnya bukan di Perak, di Larut. Yeah. Di Larut ini kapitalis yang tamak di Pulau Pinang dengan Singapura telah melabur untuk memastikan kemenangan pihak tertentu di Larut, tapi akhirnya tak ada yang menang. Mereka berperang membunuh 2,000, 3,000 orang sekaligus sampai merebak di Pulau Pinang. Dan ramai yang telah menjadi lanun, menyerang kapal-kapal, termasuk kapal-kapal Inggeris, kapal-kapal Melayu dan sebagainya. Jadi, pelabur ini turut menjadi masa pada pelaburan mereka ni. Kapitalis-kapitalis. Ini kita bercakap pasal kumpulan-kumpulan Gihin, Haisan dan sebagainya. Bukan. Itu kongsi gelap. Ini kapitalis kaya di jajahan selat. Yang perang tu apa? Orang Melayu? Peniaga ni. Yang perang tu orang Melayu? Dia betul-betul bukan melibatkan orang Melayu. Walaupun sejarah kita nampak pada orang Melayu. Sebenarnya orang asing yang bergaduh di situ. Dan bila ini berlaku, mereka hantar petition pada British supaya jajah Perak. Ini yang saya nak gambarkan kes dalam kes di Perak ni memang kita tak jumpa perkara-perkara ini dalam paparan sejarah kita. Versi ni, kenapa kita ambil Andrew Clark, pandangan dia, Harry Ott yang positif ini kita tak ambil. Dan ada satu tulisan lah, ada ditulis oleh Hakim British. Nama dia Benson Maxwell. Ada dalam internet, kalau kita tekan Our Malay Conquest. Dia cerita dalam kes di Perak ini memang British ini
masuk secara ilegal dan British mahu melaksanakan proses penjajahan dengan cara kekerasan. Antara ialah melancarkan perang. So perang Perak yang berlaku selepas perjanjian Pangku bukannya perang orang Melayu yang melancarkan perang terhadap British kerana ala British, bukan lagi. Dia adalah perang British nak jajah Perak. Dia sepatut nama dia bukan perang Perak, perang British di Perak atau perang kolonial. Ya. Itu sepatut. Macam perjanjian jugalah. Bukan perjanjian Pangku, perjanjian kolonial di Pangku. Itu baru tepat. Tapi tak tepat juga kerana bukan di Pangku, dia bermula di Singapura. And dia bukan satu perjanjian, dia satu bukan pemaksaan. Jadi akhirnya buku saya perjanjian Pangku atau penipuan di Pangku. Itu belum masuk perkara yang orang Melayu sign Jawi, orang putih sign orang putih. Lepas tu terjemahan dia lain. Yang tu ada, tapi sebenarnya akhirnya dia adalah benda yang sama juga. Oh ya ke? Tegas bahasa tak tegas bahasa ya. Tapi akhirnya dia wujud elemen tersebut. Cuma kita pertikaikan dia perjanjian ke tidak. Perjanjian ni selalunya melibatkan dua pihak. Tapi perjanjian Pangku yang kita guna istilah perjanjian ni, dia melibatkan satu pihak saja yang patuh. Macam surat surrender. British tak perlu patuh. British menguasai, mengawal takrifan tentang perjanjian tersebut. Dia yang akan tentukan. Nak kena ikut macam mana. Dia tak terikat. Dan Andrew Clark dalam untuk perjanjian Pangku ni dia tak sebut perjanjian Pangku. Dia sebut Pangku Engagement. Engagement ni maknanya dia persetujuan di Pangku. Persetujuan siapa? Pembesar yang sign tu. Ini kita boleh, sebenarnya kita baca kita dah faham dah. Kita tahu British ni penjajah. Jadi kita tahu cara dia mesti dengan gaya penjajah, kelicikan dia. Dia buat perjanjian ni dia tidak akan serahkan keuntungan pada orang Melayu. Cuma bila dia buat perjanjian Pangku ni, cuba bayangkan yang kata perjanjian Pangku ni membuktikan raja-raja Melayu ataupun simbol raja Melayu itu di Perak berdaulat. Saya kata berdaulat macam mana raja itu dipecat? Sultan itu dipecat oleh British lantik Sultan yang baru. Kemudian British tak puas hati lagi, pecat balik Sultan. Berdaulat kat mana? Dia dah jelas dah. Dan British sebut, dia sistem residen diperkenalkan. Tapi macam mana perjanjian ini akan diinterpretasikan, ditafsirkan? Siapa yang layak? Bukan pembesar Melayu. British. Jadi British ini, setelah dia menteraikan perjanjian Pangku itu yang disebut perjanjian, akhirnya yang keluar daripada cakap-cakap Governor British, terutama George ni, dia kata kalau tak ikut perjanjian ini, syarat dia, maka British boleh berperang. Sebelum Bush dibunuh lagi, dia dah bercakap tentang perang banyak kali dah. Dia nak berperang. Jadi inilah kita boleh lihat perjanjian ini sebenarnya, inilah istilah saya kata konsep atau quote British. Dia guna perkataan perjanjian. Kita yang baca ni, yang bangsa yang dijajah ni, jangan fikir dari sudut dia. Itu satu paksaan. Ini macam kita ditipu lah dari segi narratif dia macam perjanjian. Tapi sebenarnya apa yang dibuat adalah proses penjajahan. Dan satu lagi yang kita kena faham, proses. Tadi ada yang kata perjanjian Pangku ini bukti kita tak dijajah, British buat perjanjian, raja berdaulat. Saya kata kenapa kita nak ukur kita ni tak dijajah hanya dengan perjanjian Pangku saja. Sedangkan British berperang di situ. Sedangkan ada sistem residen yang nasihat dia perlu dipatuhi. Sedangkan cukai itu dipaksa dibayar kepada British. Dan pembesar dipecat hak cukai dia. Jadi kenapa perjanjian saja? Jadi dalam memahami proses penjajahan, dia tak boleh sepihan peristiwa. Dia kena lengkap. Dia macam tangga penjajahan ni. Fasa 1, fasa 2, dia ada banyak fasa. Perjanjian Pangku ni baru satu fasa yang membuka pintu pada proses penjajahan seterusnya. Akhirnya, selain pada perang, British menguasai Perak, pecat raja-raja, hukum gantung orang dan sebagainya. Ini adalah sebahagian daripada proses kesan daripada perjanjian Pangku tersebut. Dan saya ingat apa yang saya terangkan ini, dia tak ada dalam sejarah. Dia tak ada dalam narratif para sarjana tempatan kita kerana dia ambil versi Andrew Clark yang memihak pada British. Kalau dia ambil versi satu, saya kata Harry Ott. Yang kedua ialah versi Benson Maxwell. Kalau kita baca tulisan dia, Our Malay Conquest itu, bahagian ini dia petikarkan perang Perak ini sangat komprehensif. Hampir keseluruhan buku dia. Soalan saya ialah, buku ni ada, kritikan ni ada. Apa stand ahli sejarah terhadap kritikan ini? Tak ada jawapan. Jadi dia jadi macam narratif ini, dia senang saja ahli sejarah telah membuat keputusan memilih mana narratif yang dia mahu. Dan dia telah pilih narratif yang sedia ada, yang tak payah yang mikir. Sedia ada, yang senang bagi dia, tak payah dah nak susah-susah. Very passive approach tu lah. Okay Prof, hold your thoughts. Kita nak take a short break sekejap and then kita sambung balik.
Okey, kita sambung semula. Kita masih bersama dengan Profesor Madya Dr. Azmi Arifin daripada Universiti Sains Malaysia. Ya, sebelum kita break tadi kita cakap agak panjang lebar mengenai perjanjian Pakur. Dan ya, perjanjian Pakur tu is just aspect lah. Salah satu orang kata simptom dia lah. Yang lebih kita tekankan adalah kenapa kita masih terikat dengan naratif-naratif penjajah ataupun why are we still Eurocentric, kata kan? Cik Zul, you have a question tadi. Tadi saya sebab pada kelihatan ini orang putih kata tip of the iceberg. Maknanya kalau kita kaji ni semula, seluruh buku teks kita kena ubah. Ya, very big. Saya sendiri pun sebenarnya baru saja menemui benda macam ni. Peristiwa dan tafsiran baru dia baru muncul dalam diri saya setelah saya mengkaji dokumen-dokumen rekod-rekod British. Dan saya sendiri pun terkejut. Yang tadi saya sebut tentang naratif-naratif dan versi sejarah ni yang telah dibuat pilihan. Kenapa banyak versi ni? Kenapa kita pilih versi Andrew Clark? Kenapa tak pilih Benson Maxwell yang kritik British dan Harry Ott yang kritik British dan peniaga-peniaga yang tamak di jajahan Selat? Kita pilih Andrew Clark yang cakap bahawa sejarah di Perak ini dia berpunca daripada masalah perebutan takhta. Dan adalah dalam konteks kita ni, dalam kes tentang tajuk Perak ini, yang bagi saya tidak betul. Tapi bila saya kaji keseluruhan tentang kes di Perak ni, bagi saya naratif ataupun cerita sejarah di Perak ini memang kena dinilai semula secara menyeluruh. Dia sudah bermasalah daripada tahun 1860-an lagi. Kerana dalam kajian sarjana kita, masuk dalam buku teks disebut punca campur tangan British di Perak adalah kerana berlakunya perebutan takhta di Perak. Pegawai British sebut sampai berlaku keadaan perang saudara dan anarkis. Dan setengah ahli sejarah dan pengkaji sejarah di Malaysia ni sebut ulang bahawa memang berlaku perang saudara. Contohnya dalam internet ada catatan oleh Sabri Zain, ada Civil War, Perak Civil War dan sebagainya. Syah Bongki pun mengaku ada perang saudara. Perang saudara ni tak ada kajian, tak ada pembuktian. Cuma pengulangan. pengulangan. Pangku tak ada kajian perang saudara, tak ada kajian perebutan takhta, tak ada kajian perang Perak. Adalah perang Perak tapi kajian yang berasaskan pada dokumen British yang sangat kuat. Ambil daripada dokumen tersebut. Tapi masalahnya yang kritik British ini tak digunakan sumber. Dia jadi pelik, dia jadi macam sepihak. Dan saya ingat dalam kes ini sebenarnya buku teks ni dia sentuh sikit saja. Tapi yang saya petikankan ialah kenapa dimasukkan elemen perebutan takhta di kalangan orang Melayu. Kenapa dimasukkan? Kes ini bukan melibatkan perebutan takhta. Dia tak ada kait pun. Kes di Perak ini puncanya Larut. Peniaga-peniaga buat pelaburan di Larut. British ini bertindak kerana masalah di Larut yang mengganggu Pulau Pinang. Kenapa Andrew Clark masukkan cerita tentang perebutan takhta? Kerana British masa perjanjian Pangku itu dia nak campur tangan di Perak dan guna alasan tersebut untuk kuasai Perak. Justifikasi lah. Selain menyelesaikan masalah di Larut, British berminat untuk campur tangan. Jelas dia angkat sultan yang baru, dia pecat sultan yang sedia ada, kemudian dia mahu supaya hak-hak cukai, pajakan sebagainya diserah sepenuhnya kepada dia. Sistem penasihat itu sebenarnya penasihat dia, pandangan dia adalah wajib diterima. Bukan nasihat lah, bukan nasihat lah. Sebenarnya. Tapi saya kata macam tu lah. Kod British ni dia sebut nasihat. Sebenarnya nasihat ni sebenarnya arahan. Correct. Kena ikut. Perjanjian dia sebut. Perjanjian bukan perjanjian. Ini dah ketetapan dah. Satu penipuan. Dan itulah yang berlaku di Perak. Jadi kalau kita tengok keseluruhan paparan sejarah ni, jadi macam soalannya tak betul. Saya tak mendakwa apa yang saya dakwa ini sebagai perkara yang tamatnya betul. Saya hanya menyeru kepada sarjana kita, ahli sejarah kita, pakar kita, kaji balik, nilai semula, adakah pandangan saya ini betul? Kalau salah, kena betul kan? Dan saya ingat tidak begitu manis. Kita duduk diam saja, kita tahu, kita tulis tentang aspek ni, kita tak debatkan, kita biarkan. Kritikan saya ini berlaku begitu saja, tapi dia tertera dalam buku kita. Saya kata perebutan takhta dia tak berlaku pun. Bukti-bukti ada tak menyokong perebutan takhta dan tidak pernah ada kajian bukti kan. Dia pelik. Dia ada dalam sejarah kita ni. Benda yang kita tak pernah kaji dia ada. Tak ada dokumen yang boleh membuktikan berlaku perebutan takhta, apatah lagi perang saudara ni. Perang saudara di Perak ni berlaku di mana?
Pernah tak kita belajar sejarah dahulu ataupun kita baca buku-buku yang cerita perang saudara ni berlaku? British ni kalau betul-betul berlaku perang saudara, dia cerita secara detail. Di Kelantan ada perang saudara. Detail cerita dia. Ada rekod-rekod. Tapi perang saudara di Perak kat mana? Ya, ada perang larut tu lah. Yang dia duk cakap tu. Perang larut. Ini Ya, bukan bukan masalah perang orang saudara. Melayu. Ya. Bukan masalah Melayu. Ini Masalah kongsi gelap dia orang semua. Masalah kongsi gelap. Dia bukan berpunca di larut. Ya, Dia ya, ya. berpunca di negara mereka. Di negeri Lama asal dia. dah sebenarnya. Mereka bergaduh kerana mereka bergaduh di sana. Ya. Jadi inilah saya kata perlunya ahli sejarah sekurang-kurangnya menilai semula melakukan revisi pada sejarah yang ada kerana dokumen-dokumen yang sudah banyak itu menunjukkan sesuatu yang bercanggah dengan paparan sejarah yang ada. Tapi Prof, saya, macam kita belajar sejarah ni masa sekolah dulu. Ya. Saya pun ingat-ingat lupa lah. Sebab sejarah not my favourite subject. Tapi pada kebetulannya, the overall impression, kalau kita baca tentang sejarah perjanjian Pangkor apa semua, kita punya perasaan is negative towards the British. Tapi maknanya detail dia je lah yang tapi keseluruhannya subjek tu memang dapat dia punya matlamat dia lah pada saya. Saya sebenarnya melihat bila kita menganggap itu perjanjian, dia sebenarnya berpihak pada British. Sejarah itu menjadikan British ini sebagai orang yang baik. Kenapa saya kata macam tu? Bila kita iktiraf itu satu perjanjian, maknanya British ni datang tak ganggu, tak jajah, tak kuasai. Dia menghormati kita. Dia mengiktiraf. Dia datang di sini untuk beri nasihat saja. Dan dia seolah-olah kita membenarkan kehadiran British di sini sebagai kelompok yang damai kan. Kerana perjanjian ni untuk selesai masalah. Jadi kita iktiraf. Tapi saya melihat dari sudut perjanjian ini sebagai satu alat British. Kita sebut dalam bahasa Inggeris legal fiction. Legal fiction, dia nampak macam yang ditetapkan undang-undang, dia berasaskan undang-undang, dia macam valid dan sebagainya. Tapi dia sebenarnya dia tidak valid pun. Dia adalah paksaan penipuan yang sebenarnya sudah dirancang bukan di Pangkor pun. Keputusan itu bukan di Pangkor, tetapi telah dibuat di tempat yang lain. Dan tujuan perjanjian Pangkor ni bukan nak selesaikan masalah Melayu. Nak menjajah. Dia nak selesaikan masalah yang saya sebut pelaburan kelompok kapitalis yang banyak di larut itu. Mereka melabur macam mana kapitalis ini? Mereka tengok orang bergaduh. Jadi mereka melabur, pelaburan ada dari segi lombong dan sebagainya. Mereka nak kuasai sepenuhnya. Jadi berbagai pihak ni, kapitalis yang tamak di Pulau Pinang di Singapura, ini versi Harry Ott, bukan versi saya. Dia kata, mereka ini bekalkan bantuan senjata, bantuan kapal perang, bantuan orang-orang, the fighters disebut. Sebenarnya ni gangster ni sebenarnya. Dia hantar ke sana untuk tujuan berperang supaya kalau mereka menang, maka mereka akan membolok semua kekayaan Lombok tersebut. Ini milik Ngah Ibrahim tapi mereka cerita tentang seolah-olah mereka nak merebut ni. Tapi apa yang berlaku adalah sebaliknya. Dia perang itu merebak, tak ada siapa pun yang menang. Dan reflect kesan pada mereka ialah perdagangan mereka terjejas, kerugian dan sebagainya. Kerana mereka gagal dalam perjudian tersebut. Bila jadi macam itulah mereka mahu British campur tangan, mereka buat rungutan petition. Dalam rekod-rekod British ini, Parliamentary Handshake dan sebagainya, ada dilampirkan rekod-rekod mereka buat petition. Seruan mereka pada British adalah jajah Perak. Dan itulah tujuan kelak dia hantar. Jadi kalau kita tengok proses ini, dia bermula dengan kapitalis. Kes di Perak ini sebenarnya permainan kapitalis. Yang ni saya petikai kan. Tiba-tiba di tengah tu ada isu perebutan takhta. Saya nak cerita pada anda semua. Isu perebutan takhta di Perak ni, dia sudah berlaku. Orang Melayu ni dalam konteks perebutan takhta di istana, dia berlaku sepanjang masa. Zaman berzaman. Zaman Melaka dah ada dah. Dia tak runtuh kerajaan, tak tibuh rakyat. Kerana konflik keluarga dia melibatkan istana, dia tak melibatkan rakyat. Dia tak melibatkan perang. Dia adalah satu konflik tipikal. Di kalangan anak aja ni, nak pilih siapa yang paling layak, mereka ni kadang-kadang berebut, kadang-kadang bertelingkah apa semua, kadang-kadang ada mati pun seorang dua orang. Berbunuh-bunuh ada. Tapi British sebut mati 2-3 orang ni, perang saudara. Padahal dia konflik keluarga, melibatkan keluarga. Dan konflik ini selalunya disebut oleh pengkaji seperti Andaya dan Rupert Emerson. Dia kata ini proses purification dalam
politik Melayu. Kerana dia akan melahirkan pemerintah yang tak boleh lagi dicabar. Dia menang dalam konflik itu, dia jadi kuat. Pembesar tunduk pada dia. Contoh ini berlaku di Kelantan di bawah pemerintahan Losnik Mulut Merah. Di Terengganu di bawah pemerintahan Baginda Omar. Dan sebagainya lah. Di Johor tu ada Maharaja Abu Bakar. Jadi dalam konteks ini, kes di Perak ini, konflik ini sebenarnya tak ada masalah pun. Dia tidak konflik dalaman. Dia tidak ganggu sebarang, dia tidak bawa pada perang saudara seperti yang dikatakan oleh Harry Ott. Dan juga kita kena ingat, kes di Perak ini bermula sejak tahun 1871. 1871 Sultan Ali mangkat. Itu dianggap sebagai permulaan kes. Dia juga berlaku serentak dengan Perang Larut Ketiga di Perak. Dia berlaku hampir serentak. Tapi perebutan takhta ini sudah berlaku tahun 1860-an lagi. Sama dengan Perang Larut yang lama. 60-an kenapa tak ada konflik? Kenapa tak ada campur tangan British? Tak ada perang saudara. Tak ada elemen perang saudara. Ini mungkin orang tak tahu sangat sejarah dia. Tahun 60-an ni, konflik ini telah menyebabkan contohnya bapa pada Sultan Raja Abdullah, iaitu Sultan Jaafar, dipecat dari jawatan Sultan. Dan juga bapa pada Raja Yusuf, Raja Abdullah, terpecat. Sultan Abdullah terpecat. Ada tak timbul konflik perang saudara, pergaduhan, anarkis? Tak ada pun. Kenapa 1871 jadi isu? Dan kalau tengok sumber British yang saya baca ni sangat kuat. Antaranya Triad and Taboo. Triad and Taboo ini adalah laporan polis British. Laporan polis British ni dengan catatan Bush dan Andrew Clark, mana satu yang kita nak terima? Laporan oleh polis British, dia buat dalam bentuk kronologi. Tarikh, tahun, bulan dan sebagainya. Dia ceritakan bahawa apabila Sultan Ali mangkat, pembesar memang memilih Raja Abdullah sebagai Sultan. Itu keputusan di Perak. Raja Ismail claim ke tidak? Tak ada pun dia claim. Dia tak mahu pun. Baginda tak mahu pun. Jadi dipilih Raja Abdullah kerana dia Raja Muda. Proses tu dah betul dah. Tapi mereka tunggu Raja Abdullah ni. Dia tak hadir. Sampai 32 hari. Tunggu dia. Hantar wakil. Termasuklah Raja Ismail hantar wakil. Pujuk dia supaya datang ke Sayur. Kerana adat politik Perak pada masa itu, yang mangkat ini dan yang nak ditabas Sultan kena sekaligus. Jadi mayat ni tak ditanam 32 hari dah ni tunggu. Dan kemungkinan tunggu 1 hari pun tak datang. Jadi pembesar terpaksa buat keputusan kerana tak ada Sultan. Tak boleh dibiarkan macam tu. Maka akhirnya ditakdirkan dilantik Raja Ismail. Apa respon Raja Abdullah? Tak ada respon. Bahkan semua polis British sebut Raja Abdullah iktiraf. Dan British diiktiraf di bawah Harry Ott ni. Itu Harry Ott kata susah ni. Jadi, mana perang saudara perebutan takhta? Tak ada pun. Cocok lah. Tapi dia berlaku, saya tengok kronologi tarikh tu, 6 bulan hingga setahun barulah Raja Abdullah tuntut jawatan Sultan. Masa tu baginda dalam keadaan miskin, susah dan sebagainya. Ada setengah kelompok kapitalis. Nama-nama yang tak ada dalam sejarah. Contohnya Edward Bacon. Dia nak wilayah Krian bawah dengan Ibrahim. Satu lagi ialah W. Ashrik dan Tam Kin Cheng. Yang saya kata W. Ashrik yang draft surat jemput British ini, Raja Abdullah sign. Ini adalah kelompok kapitalis. Bila saya baca mereka ni, latar belakang mereka, aktiviti mereka, rupanya mereka ada hubungan yang kuat dengan kapitalis di London. Antaranya nama dia Seymour Clark. Yang dalam rekod British ada hantar surat-surat mengujuk kita panggil skillful pressure, menekan kerajaan British. Dan pegawai British ini dia ada kepentingan juga dengan syarikat kapitalis. So keseluruhannya adalah konspirasi atau komplot kapitalis ini untuk menjajah dan menguasai kekayaan Perak. Itu ya sebenarnya. Perebutan takhta, perang saudara menjadi satu mitos yang digunakan untuk justify campur tangan British. Dan saya kata, saya dah mengulang benda ini dah bertahun-tahun dah. Saya petikai kan. Setakat ini saya tidak mendapat respon kritikan balas bahawa ini tak betul. Jadi saya pun tertanya-tanyalah mana satu yang betul. Sekurang-kurangnya pakar-pakar kita ramai. Jadi adalah satu jawapan. Tapi itulah saya lihat. Perlu ada satu penilaian semula. Tak boleh. Sejarah ni dia tidak statik. Dia bukan kata hari ni sejarah sampai kiamat pun sejarah. Itulah, macam tu lah. Tak boleh. Sejarah ni mungkin sebulan sekali pun boleh berubah. Yang saya kritik bukan dalam buku teks, tapi tulisan sarjana
yang masih lagi percaya berlaku perang saudara, berlaku perebutan takhta sampai kali ini. Saya agak bukanlah nak kata terganggu sangat, tapi bila bercakap dengan Prof ni, sepanjang saya punya pemahaman sejarah, tambah ni pihak saya asal dari Perak, pasal cara perang saudara semua ni, kami belajar dulu simple je, macam Prof cerita tu, 1871 Sultan Ali mangkat, lepas tu Sultan Abdullah tak hadir, Raja Abdullah tak hadir, dilantik ada orang guna perkataan Bendahara Ismail pun masa tu, kan, Raja Bendahara, Raja Ismail. Jadi bila dilantik Raja Ismail, Raja Abdullah tak puas hati, dia pergi pada British, minta tolong British nak dapatkan balik tahta dia. Di situlah dia pergi sign perjanjian Pangkor. And untuk nak bagi kita ni lihat perjanjian Pangkor ni begitu legitimate, sampai meja perjanjian Pangkor tu pun dijadikan orang kata pameran. Ada meja tu? Ada. So dekat museum mana ke dulu pernah tengok. Orang kata inilah meja yang dia orang tanda tangan, tapi ada orang kata itu bukan meja yang betul. Meja tu persegi, tak bulat lah, macam-macam lah, saya pun tak tahu lah. Macam pusara hang tuah lah juga. But anyway, what I'm saying is that apa yang Prof cerita ni, orang kata mencabar segala apa yang kita belajar dulu. Bukan sehari dua punya pembelajaran ni, Prof, daripada tingkatan darjah sekolah rendah, naik sekolah menengah, siapa yang buat sejarah sampai tingkatan 6 semua benda yang sama. So perjanjian Pangkor ni nampaknya salah satu orang kata perkara yang agak orang kata penting, because dia ni satu simptom kepada mana naratif kolonial tu mempengaruhi segala bentuk pensejarahan kita. Because itu yang mula-mula, orang kata itu yang the first British punya intervention kan. Saya ingat kena overhaul buku teks. Tapi Prof, bila Prof cakap, Prof bukan hari ni baru cakap perkara ni, saya dah baca 2-3 kali Prof tulis apa semua. Macam mana respons daripada orang kata ahli-ahli sejarah lain, teman-teman Prof sendiri yang bidang akademia ni, adakah mereka tak ambil tahu ke, ataupun saya tengok Prof dijemput juga untuk bercakap di sana sini kan? Baru-baru ni saya dijemput untuk beri satu syarahan di Taiping oleh pihak museum tentang tajuk Perang Perak. Dan saya sentuh aspek ini. Cumanya dalam konteks ahli sejarah pada hari ini yang kaji aspek ini, saya tak nampak orang yang sarjana yang ramai lah tumpu. Ada yang tulis tapi tulis tentang sejarah perjanjian Pangkor, Perang Perak ni tak semestinya mereka menguasai. Ada juga sarjana kita, profesor kita yang dah tulis tentang buku tebal tentang kes di Perak. Tapi itu saya kata masih lagi bergantung pada catatan-catatan kolonial, terutama rekod-rekod contohnya penyiasatan British, Perak Inquiry Papers. Ada 3 jilid, kemudian Inquiry as Complicity of Perak Chief. Ini penyiasatan British masa dia nak hukum, dia nak adili pembesar-pembesar yang dikata lawan dia. Yang bunuh Bush ni. Yang bunuh Bush ni. So dalam rekod ini dia ada catatan komprehensif bagaimana peristiwa ini berlaku sampai bawa pada pembunuhan Bush dan orang Melayu dikatakan mengisytiharkan perang terhadap Perak. Teruk ni sebenarnya naratif ini yang British bawa ni bila saya baca. Rupanya British sebut orang Melayu pada masa itu telah melancarkan perang jihad menentang orang Kristian, Holy War. Dan dia bukan berlaku di Perak, dia berlaku di seluruh Semenanjung. Dan jumlah angka yang telah disebut oleh pihak polis ni, dalam laporan polis, Ngak Ibrahim ada 8,000, Raja Abdullah ada 8,000, Sultan Ismail ada 7-8,000, Maharaja Laila. Jadi campur-campur 20,000, 30,000, ada yang kata 60,000 pun. Dibesarkan. Tujuan kenapa? Kerana British mahu melancarkan perang besar-besaran. Nak takluk ni lah, nak complete penjajahan. Kerana mereka perlu, kapitalis ni, pegawai British, dia perlu besarkan kerana dia nak mahu tentera dengan kerajaan British. Kerajaan British sebenarnya jadi tunggangan dia untuk dapat tentera. Mereka nak berperang dengan mereka sendiri, mereka tak mahu keluarkan modal. Jadi dalam kes ini, cerita ini dibesarkan. Akhirnya kita wujudlah cerita bahawa dalam kes di Perak, orang Melayu telah bangkit menentang British. Padahal yang saya baca dan saya percaya, dan dijelaskan dalam sumber-sumber British seperti Benson Maxwell, saya kata yang versi Benson Maxwell ni yang ahli sejarah tak angkat. Ini pelik bagi saya. Kenapa tak angkat elemen ni? Dia petikaikan, dia kata sebenarnya Bush dibunuh tak ada perancangan pun. Maharaja Laila tak rancang pun. Kerana setengah sarjana dia cerita tentang elemen seperti main hantu nak ala Bush, nak bunuh Bush.
Kemudian ada arahan Raja Abdullah. Ini semua benda yang telah dipetikaikan oleh Benson. Dia kata ini mainan British. British yang wujudkan bukti-bukti saksi dan sebagainya. Proses perbicaraan itu sangat tidak adil. Raja Abdullah tidak diberikan peluang untuk pertahankan diri pun. Dia telah dihukum catat. Ini kritikan yang ada sampai kali ini belum dijawab. Tak diberi perhatian. Dan telah dikembangkan lagi oleh seorang pengkaji nama dia Michelle Gordon. Dia buat tesis PhD. British Violence in Perak, Sudan and Sierra Leone. Tesis PhD dia ni. Dia sambung lagi kritikan ni. Apa respon kita pada kritikan? Tak ada. Tapi yang saya kata, dalam buku-buku kita, di mana-mana saja, masih lagi ulang versi Andrew Clark ni. Ada perebutan takhta, ada krisis, ada perang. Dan Raja Abdullah ni seolah-olah dia patut jadi sultan. Tapi dia telah dirampas dan dia angkat cerita dengan Ibrahim pun nak jadi sultan. Ada cerita kita dengar. Itulah yang saya jawab masa STPN. Kerana rujukan kita macam tu. Saya sendiri pun baru saja menyedari perkara ini. Dahulu saya memang percaya semua benda ni. Dan saya ingat semua orang percaya. Kerana tulisan kita memang macam tu. Jadi kalau sekiranya ada kajian lagi nak dibuat tentang Perak, perlulah dia ambil kira elemen ni. Dan kalau dah ada kajian yang bagi saya tafsiran dia masih lagi sama dengan yang lama tu, mengikut versi Andrew Clark, dah ada kritikan macam ni, dia kena jawab. Buat kajian semula, tengok buku ni valid ke tidak valid, betul ke tidak. Kalau apa yang saya dakwa ni tak semestinya betul, saya tak dakwa betul, salah, maka saya kena kritik lah, dikritik lah. Tapi tak boleh biar tanpa ada satu jawapan. Tapi saya kata memang telah lama dibiarkan. Pandangan Besson Maxwell ni tahun 1870-an lagi tak dijawab. Pandangan ada soal lagi individu nama dia Lord of Stanley. Di Parlimen Britain telah mengkritik elemen ni. Telah kritik British, Lord of Stanley. Jadi ini dalam Parlimen ada catatan sampai kali ini tak dijawab juga. Kemudian tulisan oleh Gordon ni 2021, 2021. Dia rujuk juga tulisan saya. Saya kaji tajuk dia Perak Disturbances. Saya nafikan tak ada pun kekacauan. Kemudian dia kembangkan tentang berlakunya pembantaian, British Violence, keganasan, cerita tentang pembunuhan yang tak ada dalam buku kita. Cerita tentang raja-raja berebut takhta ada. Cerita tentang British bunuh orang Melayu ni kampung-kampung dengan guna tentera tadi. Hantar daripada Sri Lanka, Hong Kong, India. Kerana gambaran tentang orang Melayu bangkit lancarkan jihad itu berpuluh ribu orang. Hantar tentera beribu dengan senjata canggih, dengan peluru yang lengkap dan sophisticated kerana bawa pelancar roket. Nak berperang dengan siapa ni? Jadi masa kes pembunuhan Bush itu sehari sudah British hantar tentera dah. Kan kemudian beberapa hari British hantar tentera sekali lagi, orang Melayu dah dikalahkan pun. Tentera tu sampai kemudian tak ada dah yang lawan. Jadi tentera ni buat apa pada masa itu? Mereka ada senjata, ada peluru, ada pelancar roket. Mereka pergi serang orang kampung. Kampung-kampung dibakar, ada yang ditembak, ada yang terbunuh tembak ke belakang masa melarikan diri, ada yang digantung di pokok. Nama dia Meru. Didebatkan di Parlimen. Kenapa gantung orang ni? Apa salah dia? Berlaku keganasan British ini. Ini tak ada dalam buku kita. Saya kata pelik. Bahagian-bahagian menunjukkan British ini bertindak secara ganas. Pangko, darurat atau Portugis di Melaka yang melakukan genosid. Dia tak masuk dalam silibus kita, tak ada dalam kajian kita yang menyebabkan orang tak tahu. Dia secara basicnya sebenarnya, memang kajian-kajian sejarah ni yang penting adalah oleh sarjana ahli akademik, ahli sejarah yang tulis buku-buku ni apa semua. Tapi kefahaman masyarakat dia bukan buku ni. Mereka tak baca dan mereka tak beli baca pun buku ni. Dia tak beri kesan. Mereka baca mana sejarah ni? Buku teks. Jadi penting untuk kefahaman ni wujud. Kerana dalam proses nak memahami penjajahan ini, sepatutnya elemen-elemen yang menunjukkan kejahatan penjajah itu patut diangkat setingginya. Kerana dia memang berlaku. Bukan kita nak besarkan. Memang dia berlaku. Dan kita nak tanam kesedaran patriotisme di kalangan rakyat melalui buku ni, supaya anak-anak kita ni, remaja ni, bila dia baca, dia benci penjajah. Bukan British saja, mana-mana penjajah dia benci. Itu elemen yang bagus sebenarnya dalam buku sejarah. Dan tanam kesetiaan pada negara. Semangat perjuangan dan sebagainya. Tapi bila cerita British ini jadi kerajaan, jadi pentadbir,
Jadi lahirlah remaja yang hilang dari segi kefahaman dan semangat sejarah. Jati dirinya hilang. Jati diri, patriotisme. Bila sambut merdeka pun mereka dah fikir Bush ini masih lagi penyelamat orang Melayu. Ya, correct. Itu yang berlaku. Dia in fact saya rasa memang betul lah apa Prof cakap. Kalau kita lihat dia banyak sejarah-sejarah negara lain yang berhadapan dengan kolonialisme ni, dia tak sanitize tau. Dia tak sanitize keburukan itu penjajah. Kita ni boleh katakan langsung tak ada langsung cerita yang macam contoh dia bila dia dah kalahkan kumpulan yang Marjalela yang bunuh Bush ni, dah tak ada orang lawan tapi dia masih bunuh. Itu ethnic cleansing lah. Tapi kita tak pernah guna pun perkataan ethnic cleansing pada orang lokal, orang kata kan. Inilah bagi saya dia jadi satu benda yang saya kata sangat pelik. Soalannya ialah kenapa kejahatan penjajah ini dia tidak diangkat. Saya ambil satu contoh. Semasa Portugis menyerang Melaka, Portugis telah menawar Melaka pada 24, dia sebut 25 Ogos 1511. Keluar arahan daripada Afonso Albuquerque supaya hapuskan askar-askar Portugis bunuh semua yang ada di Melaka ni. Macam mana saya tahu benda ni? Ada dalam catatan Portugis secara konsisten ni. Banyak sumber sebut macam tu arahan dia. Selain daripada jarah dan rompak dan sebagainya, rumah bakar dan sebagainya, satu hari diberi ruang untuk lakukan rompak penjarahan ni dan pembunuhan, pembantaian ni. Dan ini saya sebut sebagai genocide. Kalau bukan genocide pun small genocide. Tapi nak sebut small genocide tak, dia bunuh ramai orang. Dia bukan bunuh orang saja, dia hancurkan segala warisan tetamadun, bangunan-bangunan, istana, kubur dan sebagainya. Jadi ada yang tak setuju saya sebut genocide, tapi mereka tetap mengakui berlaku massacre lah mereka sebut. Ini perkataan tapi saya kata kalau ikut takrifan PBB memang genocide. Soalannya ialah benda ni besar, peristiwa pembunuhan, pembantaian ni besar, dan arahan Afonso Albuquerque itu masa mereka melakukan pembantaian, askar Portugis sebenarnya diarahkan supaya bantai orang Melaka ini bukan tembak peluru dengan peluru. Kerana merugikan. Pakai pedang. Dan bila pakai pedang, kita ni kalau pakai sekali tikam ni mati ke tak? Itu timbul persoalan. Kemungkinan banyak kali. Dan cara yang senang adalah penggal kepala. Dan cara cerita daripada sumber Portugis yang saya baca ni tentang pembunuhan orang Islam. Kerana dia lakukan pembantaian itu berlaku di Maghribi, di Goa. Kemudian dijumpa jemaah haji yang balik daripada Mekah. Nak pergi ke Aceh, 2 kapal, dia bunuh semua dan bakar kapalnya. Cerita yang digambarkan dalam sumber Portugis, dia sebut memang sifat kebiasaan askar Portugis ini adalah sangat kejam. Sangat barbaric. Cara dia berperang memang kalau orang Islam dia disebut Moor. Yang ini memang tak akan diberikan layanan yang baik. Mayat-mayat dia pun akan terus dicacatkan, dicincang dan sebagainya. Sampai peringkat tentera Islam ni kalau dia di atas kapal kalau dia sudah kalah dan dia terpaksa menjadi tawanan, dia pilih untuk mati. Terjun dengan baju besi ke laut, biar mati. Kerana tak sanggup hadapi penyiksaan. Sampai sumber Portugis sebut, askar-askar yang kejam ini, bila dia tengok tindakan kejam Afonso Albuquerque dalam konteks tawanan Islam ni, mereka kata mereka tak sanggup tengok. Walaupun mereka pun asalnya kejam. Walaupun mereka ni kejam dah jadi tak, askar Portugis pun tak sanggup tengok. Macam mana kita boleh nak bayangkan? Dan ini sebenarnya ada dalam sumber Portugis begitu banyak sekali. Itu satu genocide. Yang kedua ialah, ini mungkin sensitif sikit tentang pengkhianatan para pedagang asing yang sangat luas. Ada nama, ada bukti apa yang mereka lakukan dan sebagainya. Ini pun tak ada. Ada disebut pengkhianatan di bawah sekali. Ada senarai faktor sampai 6, bawah sekali pengkhianatan. Tapi yang pertama diangkat ialah kezaliman Sultan Mahmud. Yang kedua, perpecahan orang Melayu di Melaka. Kezaliman Sultan Mahmud, macam mana kita nak kaitkan dengan kekalahan di tangan Portugis? Boleh ke tak? Tak boleh. Dia bukan direct factor. Kalau bincang kejahatan Sultan Mahmud, dia kena kaitkan dengan akhir-akhir pergi pada elemen lain juga untuk buktikan. Kerana dia indirect, dia bukan direct factor. Perpecahan Melayu, saya kata Melayu mana yang berpecah? Jadi sebenarnya apa faktor sebenar kekalahan Melaka ni?
Kerana di sebalik kita belajar sejarah, kita percaya Melaka pada masa itu sudah merosot. Sistem dia buruk, rakyat ditindas, maka Melaka ini dalam keadaan yang lemah. Tak betul sebenarnya. Kajian-kajian menunjukkan Melaka pada masa itu sangat kuat, masa Sultan Mahmud. Walaupun dia seorang pemerintah yang kejam semua, masyarakat Melaka belum ada perpecahan lagi, tak merosot lagi. Bahkan anak Sultan Mahmud tu, Sultan Ahmad, dia berjaya mengumpulkan tentera yang ramai. 10,000 orang macam tu daripada negeri-negeri Melayu untuk pergi berperang dengan Aru. Kerana Aru tak tunduk pada Melaka. Nak memberontak pada Melaka. Dia nak pergi berperang ni. Dan kapal-kapal pedagang ni diminta untuk siapkan senjata, meriam-meriam dipasang di kapal pedagang. Yang menyebabkan setengah pedagang marah. Jadi Melaka pada masa itu nak berperang. Memang kuat. Tak ada isu perpecahan ataupun pergolakan konflik yang melemahkan Melaka. Dan sumber Portugis sebut masa mereka serang Melaka, bukan sekali seram jatuh, banyak kali. Bahawa pertahanan Melaka ni sangat kuat, kubu dia sangat kuat. Meriam dia canggih secanggih meriam di Jerman pada masa itu. Ada 3,000 meriam yang telah dirampas oleh Portugis. Walaupun dia kata jarak tembakan meriam itu dekat, tapi sekurang-kurangnya ada meriam. Digunakan macam mana tak pasti, tapi Portugis mengakui bahawa kota Melaka pada masa itu sangat kebal. Dia masuk pun dengan cara yang licik melalui kapal pedagang, berperang di dalam. Lepas bakar masjid, kemudian bila askar upahan tengok masjid dah terbakar, baru mereka larikan diri, barulah Melaka jadi lemah pada masa itu. Jadi dalam konteks ini saya nak cerita aspek-aspek yang saya jelaskan tadi yang kita tak baca dalam sejarah, dia ada dalam sumber. Sumber ini sudah lama, bukan sumber tahun 2025. Tahun lepas baru kita nak kaji. Bukan, dia sudah berada dalam arkib-arkib yang kita boleh baca. Dulu kita kata masalah bahasa, sumber dah bahasa Portugis. Sekarang sumber dah di bahasa Inggeris kan? Ya, betul. Tapi walaupun sumber ini dah keluar begitu banyak sekali, dia jadi terlalu perlahan untuk kita tengok. Saya pun perlahan. Saya baru nampak je. Sekitar 10 tahun ni baru baca benda-benda macam ni. Baru jumpa. Kerana tak beri tumpuan. Bila saya baca, saya dapati apa sebenarnya sedang berlaku. Sama juga keadaan yang berlaku di negeri Melayu di sini, era 40-an, 50-an. Dahulu kita tak ada sumber. Pada tahun 1990-an, hujung 90-an, zaman reformasi ni, sumber-sumber telah dikeluarkan dengan begitu banyak sekali di British National Archive di London. Masa tu saya pergi. Berhujung 90-an, sumber ini telah dikeluarkan banyak sekali yang menyebabkan sejarah kita dari segi tafsiran boleh dipetikaikan. Saya kata tentang darurat. Sumber baru ni menunjukkan PKM tak angkat senjata lawan British. PKM ni bersebahat dengan British. PKM nak masuk pilihan raya bekerjasama dengan British. Bersebahat British. Tak ada pembukti dia angkat senjata. Itu dakwaan British saja. Ini dalam sumber baru. Apa kesan terhadap tafsiran sejarah? Pun tidak mengubah sejarah yang sedia ada. Jadi cerita tentang Millennium ni, kita belajar dalam sejarah, dalam buku-buku kita, disebut Millennium ini gagal, dimasukkan. Kenapa? Orang Melayu menentang. Tapi sumber British ni sebut Millennium ini diteruskan, berjaya. Sampai mereka meraihkan kejayaan tersebut. Kita tak rugi apa-apa, walaupun kita terpaksa tukar pada Federation, kerana Federation itu adalah the Federation of Malayan Union. Jadi sekali lagi saya kata, dari segi respon terhadap elemen-elemen baru, sumber baru yang keluar ini adalah begitu perlahan sekali, tak nampak siapa yang dah rujuk. Saya tak nampak lagi. Tapi kalau di barat, saya kata tadi, Frank Furedi contohnya, Stockwell, ini antara sarjana yang telah memanfaatkan sumber-sumber yang keluar ini, dan cerita sejarah dia telah menjadi berbeza. Dari sudut tafsiran, kerana sumber dah berbeza. Jadi nak kata tak sampai ke sini, saya banyak faham-faham ini. Dan saya tengok masalahnya ialah narratif yang dipegang sekarang ni banyak yang tidak boleh dipakai lagi. Kena sesuaikan dengan sumber yang ada ni. Tapi soalannya ialah di manakah sumber ini dimanfaatkan? Kalau saya seorang cerita tak cukup, tak memadai. Dia kena ahli sejarah engage dengan apa yang telah berlaku ini supaya narratif itu dapat saya kata dimurnikan. Tak semestinya ambil percaya, tapi ambil ini dan nilai semula. Mana satu yang harus kita terima? Sumber ni betul ke tidak? Pandangan ni betul ke tidak? Kena sentiasa revisi, dan sejarah ni dia tidak boleh kekal begitu saja. Dia mesti berubah mengikut sumber. Dia living living work, satu kerja yang hidup, orang kata. Okay Prof, kita ambil another short break. Nanti lepas ni kita sambung balik. Okay.